Soalan pertama, apa perasaan naik first flight? Nervous tu je. Nervous takut lah. Apa dah. Lepas tu Lepas tu bahagian mana yang takut? kalau yang takut tu bagian turun lah. Sebab Okey, bagaimana dengan ahli panel? Rasa boleh tak? Pas tak? Macam cakap dengan cermin je. Tanya Sarah tu tanya juri, tanya Sarah tu mewakili perasaan sendiri ke? Ya, lebih kurang lah. Rasa juri? Alhamdulillah, lepas lah. Boleh lah next. Boleh ya? Next week boleh lah. Okey. janji jangan muka biru. Basah tangan tak apa. Api pasal. Sana. On va aller sur la plage plutôt. Si, on peut. Vers la baie d'Along. Ouais, elle est là, toi. Là-bas, ouais. Susah je naik. Ouais, je raison. Dah. Takut. Omak lah cuy. Dia nak pergi mana lagi tu? Oh betul lah Sarah cakap. Dia reverse lagi takut. Reverse lagi. Biasanya reverse lagi seram. Tak boleh. Tak tahu kenapa. Apa ni? Aduh, ai. Serius, rasa bergerak sikit pun dah rasa. Pegang. Ambil pula. Akan kita buat. Tak bayang untuk orang. Senyum. Hidung kamu. Hidung tu cover. Duduk sana. Ha? Sana. Nah. Ayah apa ketuk? Tas. Bangsing. Umi kerja saya pun tak boleh lah tinggi. Umi tu tak ada perasaan. Apa lagi? Di ke atas ke bawah? Mana? Sekejap. Tram tu turun di situ. Jambatan tu. Jambatan mana? Tram tu turun pergi jambatan nampak? Bridge tu. Oh. Okey, tak payahlah jalan. Kalau tidak dia macam jaga trekking. Cepat. Sarah. Cepat nanti dia orang lambat gerak. Goodbye. Ada
Mama. Boleh turun tak? Ni boleh turun kan? Boleh lah. Ada lah. Kau buat raga dulu. Sarah, jadi dia turun Sarah. Cepat Sarah. Tak boleh. Cepat Sarah. Scared. Belayar. Takut. Jangan Takut. jangan. Ayah apa tengoklah. Tengoklah. Gila bapak dia punya turun. Tak boleh. Nak tengok. Nak tengok. Tak boleh tengok. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, temanimu yang terluka hingga kau bahagia.